Ini amalan, boleh juga buat amalan untuk jaga diri, niat untuk kita, anak-anak, isteri, suami, keluarga kita. Okey. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya jazahkan amalan ini untuk semua hadirin beramal. Amalan ini boleh guna untuk semua. Tuan-tuan balik kampung musafir, nak tinggal rumah, baca 7 salam ini, minta Allah SWT selamatkan rumah kita, harta benda kita yang kita tinggal. Di samping usaha zahir kena buat. Kunci kena kuncilah. Jangan tak kunci baca salamun tak kunci. Jangan. Tak kena. Usaha zahir kita buat, yang selebihnya kita serah pada Allah SWT. Boleh ambil gambar? Boleh snap? Amalan tu boleh snap. Baca ketika mana keadaan beramal. Kalau boleh ketika ada wuduk lagi baik. Kalau tak boleh ketika ada wuduk pun tak apa. Kadang kita tengah drive masa pergi kerja kan, photostat kecil tanpa di cermin kereta kan, tanpa di cermin kereta, masa-masa traffic light tu baca. Sementara nak ingat, bila dah ingat tak apalah, boleh buang, boleh baca terus begitu. Sementara nak ingat, boleh sambil-sambil pergi kerja, balik kerja, lepas subuh, lepas sembahyang subuh sibuk nak uruskan anak-anak sekolah, nak beramal tak sempat. Sempatnya bila nak pergi kerja je, naik kereta barulah tenang, kita boleh baca apa-apa bacaan. Maka masa tu bacalah. Dah bila kita ingat, selalu baca. Nak tinggal rumah, nak tinggal tempat kerja, nak masuk rumah baru, nak apa-apa saja, maka kita baca 7 salam ini dengan Fatihah yang pertama tadi, niat apa yang kita kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Jom like, follow and share.